Okey gang, sambung projek Wirageran aku hari ni. Hari ni aku ada berita sedih gang. Korang cuba dengar ni. Korang dengar kah bunyi bertukang tu? Jadi aku dengar bunyi bertukang ni dari bahagian bawah dan belakang enjin. Jadi aku bersangka baik kompresor yang rosak. Jadi aku buat ujian dulu. Aku try cabutkan belt kompresor. Aku nak tengok betul ke tak gang kompresor yang rosak. Lepas cabut belting, aku try start enjin dan lepas tu aku try cabut belting untuk power steering pula. Aku masih bersangka baik lagi. Dan lepas buka belting tu, aku try start engine lagi. Dan lepas tu okey, ni last lah gang. Aku try buka belting water pump pula dan juga alternator. Aku masih lagi bersangka baik yang ni bukan masalah enjin. Dan lepas setelah aku buka tu, aku start enjin. Okey, ni last jugalah geng. Aku buka rocker cover. Mungkin masalah dia dekat valve. Lepas buka tu aku check. Aku rasa macam semua masih lagi okey lagi geng. Aduh, aish.